bahawa sesungguhnya perkara itu adalah sesuatu yang benar dan hakikatnya diketahui oleh golongan ahli kitab, namun mereka sengaja tidak mahu menerima. Peralihan kiblat, Surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 147. Tajuk ini menjelaskan tentang pertukaran arah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Baitullah Al-Haram. Dengan cara Al-Quran menasahkan hadis kerana perbuatan menghadap ke Baitul Maqdis adalah perbuatan bersumberkan sunnah. Manakala golongan ahli kitab mengetahui bahawa itu sememangnya perintah yang benar daripada Allah. Sehinggalah kemudiannya Allah menurunkan ayat Quran untuk Nabi SAW dan kaum muslimin menghadapkan wajah mereka ke Baitullah Al-Haram. Dan Allah menegaskan bahawa sesungguhnya perkara itu adalah sesuatu yang benar dan hakikatnya diketahui oleh golongan ahli kitab. Namun mereka sengaja tidak mahu menerima akan kebenaran dan tidak mahu untuk menerima akan baginda Nabi SAW. Disebutkan bahawa sesungguhnya orang-orang yang menolak akan perintah untuk menghadapkan wajah mereka ketika salat ke Baitullah Al-Haram itu adalah merupakan golongan orang-orang yang munafik. Imam Al-Bukhari menjelaskan bahawa sesungguhnya Rasulullah mengerjakan salat dengan berkiblatkan ke Baitul Maqdis itu selama 16 ataupun 17 bulan, dan kemudian baginda berasa senang jika kiblatnya diarahkan ke Masjidil Haram ataupun Baitullah Al-Haram. Maka Nabi SAW telah berdoa, bermunajat kepada Allah dan Allah kabulkan akan permintaan Nabi SAW, dan solat yang pertama kali baginda kerjakan dengan menghadap Kaabah adalah solat asar. Berapa orang sahabat yang lain ikut mengerjakan solat bersama dengan baginda. Kemudian salah seorang yang ikut mengerjakan solat itu keluar, lalu dia melewati orang yang sedang mengerjakan solat di masjid dalam keadaan rukuk, maka dia pun berkata, demi Allah, aku telah mengerjakan solat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Maka orang-orang pun menukar arahnya ke arah Baitullah Al-Haram. Dan ada orang-orang yang meninggal dunia lebih awal sebelum kiblat diubah ke Baitul Al-Haram ataupun golongan orang yang terbunuh dalam peperangan, maka kami tidak tahu bagaimana perkara tersebut, sehinggalah kemudiannya Allah menurunkan ayat 143 dari surah Al-Baqarah, Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala amat limpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Artinya tetap juga dinilai mereka itu walaupun mereka menghadap ke Baitul Maqdis, iman mereka tetap terpelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila sahabat tadi menerangkan kepada orang-orang yang berada di masjid itu, mereka semuanya mengubahkan kiblat ke Baitullah Al-Haram daripada Baitul Maqdis.